Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar topik tata bahasa yang sangat menarik iaitu pilih jawapan yang paling sesuai. Kita akan belajar tentang kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dalam ayat. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata nama khas pula ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang khusus. Manakala kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Dalam latihan ini, kita akan menjawab 3 soalan. Setiap soalan memerlukan kita memilih jawapan yang paling sesuai. Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan 1. Yi Chen selalu mengikuti ayahnya untuk mencari buluh dan rotan. Jadi, kita perlu cari nama tempat biasa yang sesuai untuk aktiviti ini. Soalan ini berfokuskan kepada kata nama am. Mari kita kenal pasti kata kunci dalam ayat ini. Kita boleh lihat frasa mencari buluh dan rotan sebagai kata kunci. Sekarang, mari kita lihat maksud bagi setiap pilihan. A. Pasar ialah tempat orang berjual beli. B. Dapur, bahagian rumah tempat memasak. C. Hutan, kawasan yang ditumbuhi pokok-pokok liar. Dan D. Taman, kebun yang ditanami dengan pelbagai bunga-bungaan. Jadi, tempat yang paling sesuai untuk mencari buluh dan rotan tentulah di kawasan yang penuh dengan pokok liar. Jawapan yang paling sesuai ialah C. Hutan. Kerana buluh dan rotan biasanya didapati di dalam hutan. Seterusnya, kita lihat soalan 2. Ibu Weting merupakan seorang doktor pakar di... Pilihan jawapan ialah A. SJKC Taman Indah, B. Restoran Citra Rasa, C. Balai Polis Bukit Aman, D. Hospital Kuala Lumpur. Soalan ini berfokuskan kepada kata nama khas. Pertama sekali, kita kena kenal pasti dulu kata kunci dalam ayat ini iaitu doktor pakar. Sekarang, mari kita lihat maksud tempat yang diberi. A. SJKC Taman Indah ialah nama sebuah sekolah. B. Restoran Citra Rasa ialah nama sebuah kedai makan. C. Balai Polis Bukit Aman ialah tempat polis bertugas. Dan D. Hospital Kuala Lumpur ialah tempat untuk merawat orang sakit. Jadi, sebagai seorang doktor pakar, tempat yang paling sesuai ialah tempat merawat pesakit. Jawapannya ialah D. Hospital Kuala Lumpur. Kerana di situlah doktor pakar bekerja dan merawat pesakit. Kita teruskan ke soalan yang terakhir iaitu soalan ketiga. Keluarga Ravin akan pulang ke kampung. Akan bertolak pada pagi esok. Pilihan jawapan A. Dia, B. Beliau, C. Kalian dan D. Mereka. Soalan ini berfokuskan kepada kata ganti nama. Kita kenal pasti kata kunci dalam ayat ini ialah keluarga Ravin. Mari kita semak maksud setiap kata ganti nama. A. Dia merujuk kepada seorang. B. Beliau digunakan untuk orang yang dihormati, biasanya seorang. C. Kalian merujuk kepada kamu semua. Dan D. Mereka digunakan untuk lebih daripada seorang. Oleh sebab keluarga Ravin merujuk kepada ramai orang, jawapan yang paling sesuai ialah D. Mereka. Tahniah murid-murid, kalian semua telah berjaya menjawab soalan dengan baik. Jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya.